tuan-tuan dan perempuan, sekiranya ada kelapangan rezeki pada petang ni, ambillah tuan-tuan, belilah satu produk jualan ni, niatkanlah membeli sambil membuat kebajikan. Bantu kami di sini insya-Allah. Mudah-mudahan berkat tuan-tuan menyantuni sambil membeli menyantuni anak-anak yatim dan asnaf, Allah Taala kurniakan makbulkan segala doa-doa hajat-hajat tuan-tuan dan perempuan insya-Allah. Umi hantarkan untuk arwah Mawar Nurain binti Pawan Mat Said. Ya Allah, mudah-mudahan kau perkenankanlah doa kami. Luqman cucu, moga Allah cucu rahmat buat arwah Ghazali ya, insyaallah mudah-mudahan. Okey anak-anak, lambai sikit. Lambai. Terima kasih pakcik-makcik. Alhamdulillah. Ini dia buah naga. Ada popiah sirah. Syukur. Dan ni dia ayak special. Teliak ni. Mudah-mudahan setiap tegukan yang diminum oleh anak-anak di sini insya-Allah, mudah-mudahan sumber kekuatan membasahkan tekak yang kering dahaga. InsyaAllah Allah gantikan di Yaumul Mahsyar nanti ketika kita tidak ada apa-apa. Ni dia anak-anak semua dah tengah beratok, nak ambil makanan. InsyaAllah ada buah naga, ada karipap, ada popiah sirah. Ni yang mana yang sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan